Ruk berapa kaki tu? 5 kaki je. Ruk 5 kaki je. Silau cahaya matahari tau. Okey, strike dah. Kita tahu ikan apa. Strike dah. Oh, strike padu. Strike padu. Strike padu. Kapur kot. Strike padu Tek Mung. Ikan apa ni? Nampak ambil macam slow je. Oi, ikan apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga boleh buat naik lah. Nak tahu ikan apa je. Ikan apa ni? Ni pakai tali 2LB. Kapur sekarang boleh jadi kapur. Kejap dia lari jauh. Nak tunggu dia main dekat sikit. King kapur parok. Sini ikan target ikan kapur. Mana tadi nama apa ni? Cindaku kenapa nama dia? Dari KL. Mana abang Cindaku tadi? Dari KL. Dia kata nak tengah main anjing. Ha, ni dia. Ni dia main anjing. Duk mari-mari ni. Okay, dia mari ke kanan dah. Kita nak tengok ikan apa? Ikan apa? Tak nampak lah ikan. Tak mau naik. Duduk dalam air tu. Main naik. Mana? Mana ikan? Tak nampak lagi ikan ni. Tak tengok ikan dulu. Tengok ikan apa. Dia tali 2LB ni kena layang je. Cik Mu jangan marah. Pak Mu buat longgar direct. Sebab Pak Mu takut putus. Sebab itu ada dah kata ketak kau direct sikit. Wih, ikan selor. Selor tu Cik Mu. Oh, lama Pak Mu duk tarik selor. Selor tu main bira. Ikan selor. Belang molek. Oh, selor ada Padahal tak ada boiling, tak ada apa. Ingatkan kunyit mula makan. Selor. Patut gagah pelik Sebab selor dengan kapur dia ada beza punya. Kalau selor dia ketor. Ketor dia tu lagi kuat daripada kapur. Kapur mungkin dia main gitu kan. Tapi selor gini. Gini kita berasa gini. Kalau kapur gini kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Naiklah kamu. Itu dia. Leseng selor. Besar. Ingatkan kecil je. Besar punya. Apa nak main anjing lagi lah. Ajak lalu orang. Boleh selor ajak lalu. Kalau boleh kunyit tadi dah ajak lagi.